untuk pengguna-pengguna Continental kat luar sana. So sekarang ni kita dah bulan 1, dah nak masuk bulan puasa dan juga dah nak dekat raya lah, ataupun dah nak dekat Chinese New Year. So kat workshop kita memang buka setiap hari Sabtu dan Ahad. Jadi hari Jumaat kita tutup, tapi biasanya Sabtu dan Ahad ni agak pack lah. So hari ni aku nak share workflow dekat workshop, common kereta yang masuk dan juga common problem dia. So macam korang sedia maklum, untuk BMW N20 memang masalah dia benda yang sama lah. Dia reput dekat bahagian valve cover dia atas. Customer dah tukar valve cover gasket, still lagi bocor. So kita bagi option customer untuk aftermarket punya barang, valve cover aluminium lah. Yang ni dia buat major repair sekali. Mileage dah cecah 170,000 km, dia nak buat timing chain sekali. So sekarang ni progress untuk kita buka dia punya oil sump engine, kita keluarkan dia punya timing chain, dan kita buat replacement untuk original part. Customer ni pilih untuk original part. So kat sini lagi satu BMW F10. Ini boleh dikategorikan customer ni dia dah follow kita lama, dia tengok kita punya video, dia buat pre-purchase inspection dengan kita. Dia dah beli kereta, baru beli kereta untuk raya, dan dia buat fully checking. So condition kereta ni agak memuaskan bagi aku, sebab suspension part dia memang kebanyakannya first owner dulu dah tukar baru. So dia cuma dia cuma perlu buat part wear and tear je. Ada leaking sikit dekat dia punya flywheel OEC dengan top converter OEC, dan juga dia punya coolant system lah, common issue. Untuk yang ni N52 punya engine, 6 piston, untuk BMW F10 ni. So kita ada lagi satu kat tepi ni, model yang agak famous kalau S-Class untuk Mercedes. So S-Class dengan steering punya warning berpisah tiada. Biasanya dia keluar bila start pagi, warning steering akan keluar jadi merah, steering akan jadi berat. Bila warm up dalam 10 ke 15 minit, baru kita off engine, kita start balik, baru warning steering tu hilang. So kita dah confirmkan masalah dia daripada steering motor. Jadi sekarang ni kita tinggal quote customer untuk buat replacement lah. So yang lagi satu ni untuk S5. Yang ni model S5, masalah dia bunyi bahagian depan. Bila kita check, dia berpunca daripada control arm dan juga dia punya S-hopper lah. So sekarang ni proses untuk buka dulu. Kita suggest customer part mana yang dah teruk ataupun yang dah wajib tukar. So dekat sini kita ada beberapa option lah untuk customer, untuk OEM part ataupun original part untuk suspension. Cuma beza dia macam sebelum-sebelum ni kita dah explain, memang dari segi ketahanan dan juga beza dia dari segi harga lah. Untuk original tu lagi mahal berbanding dengan OEM ataupun aftermarket punya barang. So yang ni untuk model N47 E90. So yang ni masalah dia short dekat dia punya modul. Sebab wire dia ni dah ada touching dekat dia punya bergesek dekat dia punya body lah. So lama kelamaan benda ni jadi haus dan dia touch body, menyebabkan modul ni short. Sebab customer ni cakap kereta dia okey, bawa tak ada semput, tak ada mati-mati, tapi dia keluar check light engine. Bila technician kita troubleshoot, berpunca daripada kabel ni dan juga modul ni dah short lah. So sekarang ni untuk pertukaran dia, kita tunggu part sampai, dan lepas kita pasang, kita akan buat test drive untuk kereta customer ni. Jadi untuk korang yang berada di sekitar Lembah Kelang, nak check ataupun nak repair kereta konti korang, boleh contact kita orang di Transmetic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Atau nak tanya masalah mengenai kereta korang, boleh klik link di bio. Assalamualaikum.